كل القلوب إلى الحبيب تميل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, para jemaah, kita bertemu sekali lagi di dalam tazkirah Ramadan pada hari ini. InsyaAllah, topik pada hari ini adalah berdusta di dunia, menyesal di akhirat. Ingin saya kongsikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidq." Hendaklah kamu semua berlaku jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Sesungguhnya berlaku jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ila al-jannah. Dan kebaikan itu akan membawa kepada syurga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa. Selagi mana seseorang itu berlaku jujur dan memilih untuk selalu berlaku jujur, hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, sehingga dicatat di sisi Allah bahawa orang itu seorang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhib, dan jauhilah daripada berlaku dusta atau berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya bahawa kebohongan itu akan membawa kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kejahatan itu akan membawa kepada api neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba, dan selagi mana seseorang itu berdusta atau memilih untuk selalu berdusta, hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, sehingga dicatat di sisi Allah bahawa seseorang itu adalah seorang pendusta. Para jemaah sekalian, daripada hadis ini kita dapat mengambil iktibar bahawa kita sebagai seorang Muslim digalakkan untuk selalu berlaku jujur dan jauhilah daripada berlaku dusta. Kerana jika kita selalu berlaku dusta, ia akan membawa kita kepada api neraka. Dan jika kita selalu berlaku jujur, ia insya-Allah akan membawa kita kepada syurga. Janganlah kita sia-siakan hidup kita dengan berlaku dusta. Berlaku dusta akan membawa kesenangan yang sementara sahaja. Dan janganlah kita fikir bahawa Allah tidak melihat dan mendengar kelakuan atau perkataan kita. Daripada hadis tersebut, kita dapat mengambil iktibar bahawa Allah mencatat segala kelakuan dan perkataan kita. Jika kita selalu berlaku dusta, nescaya kejahatan akan mengikutinya dan kita akan terjerumus ke dalam api neraka. Meskipun di dunia ini mungkin tiada seorang pun yang tahu yang kita berbohong atau berdusta, tapi di akhirat kelak akan terbongkar segala-galanya. Ingin saya kongsikan beberapa cara untuk kita menghindari daripada berdusta di dalam hidup kita yang sementara ini. Yang pertama, ketahuilah bahawa Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Setiap kelakuan, niat dan perkataan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sekali-kali fikir bahawa Allah tidak tahu apa yang kita lakukan. Yang kedua, sedarlah bahawa hidup di dunia ini hanya sementara. Jika kita rasa berlaku dusta itu akan membawa kesenangan, ketahuilah bahawa kesenangan itu hanyalah begitu sementara dan tidak berbaloi dengan akibat pendustaan tersebut. Kerana seperti yang hadis yang kita bacakan tadi, pendustaan akan membawa kepada kejahatan. Dan ia akan merosakkan kepercayaan dan merosakkan perhubungan antara kita. Ketiga, jika kita terjerumus dalam perangkap syaitan dan berlaku dusta, cepat-cepatlah kita memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kerana kita tahu bahawa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekian daripada saya pada tazkirah Ramadan pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل